Mulu Sarawak adalah syurga tersembunyi yang ramai orang belum tahu. Ia menyimpan 1001 khazanah yang luar biasa, hutan hujan tropika seluas lebih 52,000 hektar, gunung berjulang tinggi, sungai bawah tanah dan gua raksasa yang antaranya terbesar di dunia. Jom ikut kami explore Mulu Sarawak, sebuah tapak warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000. Perjalanan kami dari Miri menggunakan pesawat kecil ATR dari Maswing dan mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk sampai ke Mulu. Sepanjang perjalanan, korang boleh nampak hutan hijau tropika yang luas terbentang, sungai berliku-liku dan puncak gunung yang gagah berdiri. Sampai je di lampangan terbang Mulu, kami terus ke Mulu Marriott Resort and Spa, permata mewah di tengah alam liar Sarawak. Jejak sahaja ke laluan papan kayu resort ni, korang akan sedar bahawa korang berada di jauh dari hiruk-pikuk bandar. Bilik-bilik di sini dibina seperti tradisi rumah panjang, diangkat sedikit dari tanah dengan veranda pribadi yang menghadap hutan hujan atau sungai melinau. Bayangkan pagi korang bermula dengan bunyi burung, embun menitis dan udara segar yang mempesona. Di hari pertama kami di Mulu Sarawak, kami dibawa oleh tour guide berpengalaman ke Gunung Mulu National Park. Antara yang paling ikonik dekat sini adalah The Cave, pintu gua yang begitu luas seolah-olah boleh menelan kapal terbang. Dan di sinilah juga berlakunya salah satu fenomena alam paling menakjubkan di dunia, iaitu Bat Exodus. Korang boleh tengok kelawar-kelawar ni keluar untuk mencari makan setiap hari bermula jam 4.30 petang hingga 6.30 petang. Berjuta-juta kelawar akan keluar serentak dari dalam gua. Gelombang hitam ini juga membentuk pusaran indah di atas langit. Ia adalah sebuah pengalaman yang hanya boleh dilihat dengan mata sendiri di Mulu Sarawak. Pada hari kedua, kami meneruskan perjalanan kami di Mulu dengan menaiki longboat yang menyusuri sungai melinau. Bayangkan bot panjang tradisional dikelilingi hutan hujan tropika, bunyi air sungai dan burung bersaut-sautan. Ia sangat tenang dan indah. Hentian pertama kami di Batu Bungan Pinan Settlement. Di sinilah anda dapat bertemu komuniti Pinan antara kaum nomadik terakhir di Borneo. Mereka menyambut mesra dan mempamerkan hasil kraft rotan dan manik yang menarik. Korang juga boleh membeli dan membawa pulang cenderamata yang cantik-cantik ni. Perjalanan diteruskan ke Wind Cave atau dikenali sebagai Gua Angin. Dari pintu masuk je, korang dah dapat rasa hembusan angin sejuk semula jadi. Terbentuk dari jutaan tahun dengan ruang besar yang dikenali sebagai King Chamber. Ia adalah satu pengalaman yang menakjubkan. Datang Mulu sangat rugi jika tak naik Clearwater Cave ni, sebuah sistem gua air bawah tanah terpanjang di Asia Tenggara. Walaupun tangga yang agak mencabar, tapi bila sampai di atas, korang akan terpesona dengan sungai bawah tanah yang jernih dan mengalir deras di dalam gua yang gelap. Dah penat naik gua, kami sambung pula segarkan diri kami di Clearwater Spring. Kolam semula jadi dengan air biru kehijauan. Rasa sejuknya dekat sini memang luar biasa. Cukup untuk hilangkan segala penat lelah sepanjang perjalanan. Inilah pengalaman yang menjadikan Mulu Sarawak unik. Bukan sekadar melihat gua, tetapi merasai keindahan alam yang masih asli dan menakjubkan. Follow Project Travel untuk banyak lagi konten menarik.